What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing can keep us apart. You be the one I was meant to find. Assalamualaikum dan salam ceria semua. Hai, saya wartawan cilik anda, Syasha, melaporkan dari SK Darul Amal Heights. Hari ini kita akan menyambut Bulan Kesedaran Autism, satu program istimewa untuk kita lebih memahami dan menghargai rakan-rakan kita yang unik dan luar biasa. Cantiknya bunga ni. Hei awak, nak tahu sesuatu tak? Menurut Cikgu Rusma, program seperti ini dapat membantu kita menjadi insan yang lebih penyayang dan menghargai rakan-rakan kita dengan keunikan setiap individu. Baiklah, sekarang saya bersama Cikgu Rusma. Assalamualaikum Cikgu Rusma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, boleh tak Cikgu bagi sepatah dua kata sebenar Bulan Kesedaran Autisme? Okey, Bulan Kesedaran Autisme ni kita jalankan setiap tahun di SKDH. Bermula dari mula-mula kita buka program di SKDH ni pada tahun 2014. Okey, jadi Bulan Kesedaran Autism ni kita buat sambutan untuk memberi kesedaran khususnya kepada murid-murid di SKDH. Okey, kita nak murid-murid di SKDH sama-sama mendekati murid-murid pendidikan khas yang bermasalah autisme di SKDH. Untuk pengetahuan, kita ada 51 orang murid pendidikan khas di SKDH dan 43 daripada mereka merupakan murid-murid autisme. Okey, dan kita merupakan sekolah yang paling ramai murid autisme di Kupang Pasu.
Okey, jadi harapan cikgu dengan adanya Bulan Kesedaran Autism, murid-murid di sekolah dapat sama-sama mendekati murid-murid pendidikan khas, terutamanya yang mempunyai masalah autisma. Begitu juga cikgu punya harapan semoga cikgu-cikgu di SKDH juga dapat input-input bagaimana menguruskan murid-murid pendidikan khas dan juga terutamanya jika ada murid-murid yang cikgu-cikgu dapat kesan di kelas-kelas aliran perdana yang mempunyai ciri-ciri yang boleh dikaitkan dengan murid-murid autisma, supaya kita dapat sama-sama menjaga, mendekati dan juga murid-murid yang berada di kelas perdana tidak terbiar begitu sahaja. Baiklah, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Ingat ya kawan-kawan, perbezaan itu bukan kekurangan tetapi keistimewaan. Saya Syasha, wartawan cilik anda melaporkan dari SK Darul Amal Heights. Jumpa lagi. Bye.